Aku sunyi. Ui, betul-betul buat kita rasa sunyi Mat tengok cerita ni. Rangga Cinta adalah sebuah filem Indonesia terbaru yang diarahkan oleh Riri Riza dan saya rasa dia dah percaya. Macam Malaysia, kita dah pun buat remake filem Kaidi iaitu Banduan. Indonesia pula dia buat reboot kepada satu filem yang bagi saya fenomenal gila-gila pada tahun 2002 iaitu Ada Apa Dengan Cinta. Oi, siapa je tak tahu filem tu. Itu adalah bagi saya lah, itu adalah filem pertama yang saya diperkenalkan dengan Dian Sastro dan juga Nicholas Saputra. So, macam mana dengan reboot filem dia pula? Adakah filem ni setara dengan original? Tambah pula kali ni diorang buat dengan musical. Okay, sebenarnya musical adalah antara genre yang saya tak suka. Okay, saya agak memilih filem dalam genre musical ni. Macam yang saya suka adalah High School Musical, The Greatest Showman, La La Land. Filem Rangga dan Cinta ni, musical dia adalah sebahagian daripada jalan cerita. Ini satu kebaikan yang saya nak cakap lah. Jalan cerita untuk filem ni, kalau korang dah pernah tengok Ada Apa Dengan Cinta, macam tu lah jalan cerita dia. Dia tentang satu watak bernama Cinta ni. Dia jatuh cinta dengan seorang yang bernama Rangga. Dan kemudian it's basically, kalau korang dah tengok semua filem-filem teen movies, korang tahulah cerita dia macam mana kan. A very straightforward punya filem, tak ada plot twist, tak ada apa ni semua, tapi dia disusun dengan cantik. Kita boleh nampak the first act, the second act, the conflict, the revolution, the conclusion. Diselitkan pula dengan musical. Dan musical tu banyak-banyak suka sebab ialah the main lagu adalah the main song lah. Saya rasa korang pun tahu. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang di hariku. Dia lagu tu lah. Cast dorang pun sangat-sangat terbaik. Lagi-lagi dua orang ni, Lia Princi sebagai Cinta dan juga El Putra Sarira sebagai Rangga. Mat, dorang punya lakonan, dorang punya chemistry, dorang punya rapat menyebabkan saya rasa sangat-sangat single tengok filem ni. Dia okey. Saya petik satu quote daripada filem Manisnya Cinta di Kapadokia yang Fazura cakap tu kan. Aku sunyi. Ui, betul-betul buat kita rasa sunyi Mat tengok cerita ni. Dalam filem ni dia berlatar belakangkan 2000-an apa semua tu, like every detail yang dorang letak apa semua memang betul-betul zaman dulu. It's like kita tengok pun kita nampak ini adalah filem Ada Apa Dengan Cinta tapi menggunakan kamera yang moden. Saya boleh bagi filem Rangga dan Cinta sebanyak 9/10 bintang. Ini jujur saya tidak dibayar oleh sesiapa untuk review ni semua. Tidak, saya beli sendiri tiket tu dan saya enjoy. Musical is not my genre. Saya sangat benci musical. Tapi filem ni lain. Dan tak lupa juga kepada pelakon-pelakon dia lain apa semua, sangat-sangat best lakonan diorang. Kita dapat rasakan persahabatan geng-geng perempuan ni. Lepas tu filem ni dia dapat bawakan konflik dan dari konflik ni lah kita dapat tengok setiap emosi watak-watak ni. Betapa kecewanya dia, betapa sedihnya dia, betapa bengangnya dia. Filem ni saya akan tengok lagi lah. Apa pendapat korang? Cuba korang komen dekat bawah. Bagi pandangan korang, bagi review korang, bagi rating korang. Apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.